Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, ini tafsir yang mana kerajaan Arab Saudi beri percuma pada jemaah-jemaah haji, juga disebarkan oleh kedutaan Arab Saudi. Minta maaf saya sebut, bila saya bicarakan isu Wahabi ini, dia berkait dengan ramai pihak, tapi saya bercakap benar. Nak terima-terima, tak nak terima sudah. Itu kerja saya, tuan-tuan. Okey, ketika menafsirkan ayat Al-Kursi, ayat 255, surah Al-Baqarah ayat Kursi, wasi'at kursiyuhu samawati wal ardh. Nota kaki bawah ni, tuan-tuan balik-balik. Nota kaki bawah ni, dia kata kursi dalam ayat ini diartikan oleh sebahagian mufassirin, diartikan dengan ilmu Allah, betul. Ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya, kuasa Allah, betul. Pendapat yang sahih terhadap makna kursi ialah tempat letak telapak kakinya, kaki Allah. Kalau kita tengok tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Nasafi, dan tafsir lain-lain pun, memang dimasukkan kursi, wasi'at kursiyuhu samawati wal ardh. Betapa luasnya ilmu Allah, betapa tingginya kudrat Allah. Dua tu je, kudrat ilmu. Tapi mari mana ni tiba-tiba kursi itu dianggap sebagai tempat Allah letak kedua telapak kakinya. Na'udzubillah. Ini diberi percuma, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat perbandingan. Cetakan Al-Quran terjemah bahasa Indonesia ni pada tahun 2009 tak ada. Pada tahun 2009 tak ada ni pendapat sahih berkaitan dengan kursi ialah tempat Allah meletak kedua telapak kakinya. Tak ada ayat. Tapi pada 2010, pada 2011 ada dimasukkan. Kemasukan unsur. Ini siapa yang bertanggungjawab? Mereka dengan keluarga mereka. Apa mereka? Lu fikirlah sendiri. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini buku Tauhid As-Salafus Saleh karya Haji Abdul Malik bin Husain yang dicetak dan difotostat secara percuma untuk pelajar-pelajar di Ma'had Ittiba'us Sunnah Kuala Pilah Negeri Sembilan. Beliau mendakwa atas kali itu Tuhan atau Roh sekalian alam itu bersemayam di sana, bersemayam atas arasy. Satu. Yang kedua, kenyataan selama ini mengatakan Allah tidak bertempat bukan sahaja musyrik, bahkan sama pegangan dengan seorang etis. Dengan mengatakan Allah tidak bertempat, maknanya Allah tidak wujud. Bagi dia Allah bersemayam duduk atas arasy. Siapa kata arasy itu tempat bagi Allah? Siapa kata Allah tidak bertempat di atas arasy, artinya dia menafikan wujudan bagi Allah. Siapa kata Allah tidak bertempat, akidahnya musyrik, dia macam etis, tak ada Tuhan. Sedangkan Allah mawjudun bila makan. Allah wujud tidak berada pada tempat. Sudut arah jihad pada saat atas bawah kiri kanan depan belakang isi diri sifat pembicaraan tayyiban tak payah bagi Allah. Laisa kamisli. Fala tadribu lillahi al-amsal. Mudah saja, tuan-tuan. Tapi ini berbahaya. Siapa tak percaya Allah di atas arasy, maka dia menafikan Allah itu tak wujud. Akidah dia macam etis. Na'udzubillah min dzalik. Kita belajar akidah Asy'ariyah, wujud kita bapa mukhalafat ta'ala lahu wa dikimu min nafsi wa dan yakun rada'in mahayy sama pasakala kanu qadiran muridan aliman hayya sami'an basiran mutakalliman. Sifat 13 dan sifat 20. Sifat wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah. Ada kita belajar, diajar oleh tutup kita, tutup pondok kita yang memiliki silsilah sanad pengajian Usuluddin, juga fiqh dan juga tentang silsilah sanad tasawuf. Ada diajar Allah dan arasy. Tak ada. Ini ajaran baru. Jadi kalau ada di negara kita Syiah jadiah, di negara kita, negeri kita di Perak pun ada Wahabi jadiah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, ini bahaya syariah. Daging babi adalah harus. Ini soal jawab, tuan-tuan. Cetakan pertama Persatuan Islam Bandung yang diterbitkan, disediakan oleh Hasan Bandung. Tuan-tuan tengok pada cetakan pada tahun 1953. Orang tanya dia, daging babi itu adakah najis ataupun tidak? Dia babi hantar ke atas. Atas sekali tuan-tuan baca, daging babi tidak najis. Bisa aja. Tengok. Ini bertentangan dengan qat'i dilalah, tuan-tuan. Saya malah nak baca tadi, bab masa terhad. Bertentangan dengan qat'i dilalah. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Ini Syekh Muhammad Nasruddin Albani dalam kitab Nawarul Munah an ismat azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam min az-zina. Syekh Muhammad Nasir Rifai karangan tanpa penerbit tahun 1998. Beliau menjelaskan beliau tidak berpuas hati dengan kenyataan Syekh Muhammad Nasruddin Albani yang mengatakan bolehnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada wafat baginda bermesra atau beristimtak dengan lelaki lain.
Jadi Syekh Muhammad Nasir Rifai tulis kitab jawab tu tentang pandangan Syekh Albani itu. Kita hormat Syekh Muhammad Nasir Albani, usahanya dalam bidang hadis begitu banyak, tapi banyak pula kerosakan-kerosakan yang dilakukan. Jadi kita ambil pendekatan yang sederhana. Mana kesalahannya kita tolak tepi, biasa kebaikannya boleh kita terima, guna-guna pakai. Kalau bertepatan dengan majoriti ulama yang lain, alhamdulillah. Saya ada kitab tu, dan saya baca sendiri. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ini akhbar yang dikeluarkan daripada Timur Tengah. Ada kes madrasah-madrasah di Pakistan yang menjalankan urusan tahfiz di Pakistan dan dapat bantuan daripada Arab Saudi. Mereka membenarkan untuk guru-guru mereka melakukan liwat. Tahqiq ma rijal din fi Pakistan wa bitina fi 500 i'tida' jinsi 'ala al-atfal. Ini kisah benar yang berlaku. Dilaporkan di Timur Tengah, tuan-tuan. Ini jaridah Ra'i Am Kuwaiti ya, tarikh 11 September 2004. Dikeluarkan di Kuwait. Tengah hari dia mengajar Quran, tahfiz Quran, malam meliwat. Mereka menganggap liwat itu juga dibenarkan. Kalau kita tengok tadi, kalau Syiah sebahagiannya menganggap liwat itu dibenarkan, Wahabi juga sebahagiannya menganggap liwat itu dibenarkan. Atas dasar khilaf ulama, benda zani dilarang. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah satu pengesanan kita kepada pemilik blog. Dan blog ini menyebarkan pemikiran salafi. Mereka mendakwa mereka salafi. Mereka mendakwa bahawa liwat dibenarkan mengikut satu pandangan dari kalangan mazhab Maliki. Dia tanya Maliki mana? Maliki Sungkai ke? Maliki Bido ke? Maliki Gopeng ke? Maliki mana? Tunjuk kitab muktabar dalam mazhab Maliki. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kulit babi, lemak babi harus. Ini email yang ditulis oleh seorang protas. Protas ni profesional nak jadi ustaz. Protas. Tak apalah, protas nak jadi profesional nak jadi ustaz, baguslah. Tapi kau saya disiplin kan? Jangan sampai kata kulit babi dan lemak babi tak apa. Kulit babi, lemak babi tak apa. Hak asalnya daging babi. Hak asal Bandung tadi kata daging babi pun apa. Ini ajaran apa ni? Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Ini website Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Tuan-tuan boleh tengok nama web ini. Beliau mengatakan takbir raya berlagu adalah syirik. Allahu Akbar, Allah. Syirik bid'ah sesat sebenarnya. Jadi kita ni berapa juta orang Islam takbir raya berlagu dari daerah Nusantara ni. Sebenarnya kita. Na'udzubillah. Kata Nabi tak pernah buat. Kan kita tengok sunnah Nabi itu lingkau lima fi'lin takbir sawa'un akan nakabla ba'san Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ma'ba'da ba'san Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas perkataan-perkataan perkataan Nabi, perkataan-perkataan Nabi. Sikit-sikit Nabi tak buat. Banyak benda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Tapi tanpa ada syaitan yang juga ada tahrim. Meninggalkan satu perkara tidak berarti perkara itu haram. Bagi kita ada sumber perundangan Islam ada dua jenis sumber. Satu sumber premier, satu sumber sekunder. Sumber premier Quran, sunnah, ijma' qiyas. Sumber sekunder itu sumber yang kedua itu yang tidak seperti di kalangan ulama usul fiqh. Ini ada dalam kita usul fiqh. Ada dalam istishad, pasal masalah, syarat maqablana, qaulus sahabi, al-'urf dan kaedah-kaedah syariah amah yang lain, tuan-tuan. Jadi bukan kata Nabi tak buat itu jadi haram sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini Maulid Rasul syirik. Ini mufti al-'am. Baru ni bangsa benda kita dah sama Maulid Rasul 2 minggu lepas dia keluar dalam sahabat di Arab Saudi. Iqamatul Maulid syirkiyah la asas lah min ad-din. Menyambut Maulid Rasul itu syirik yang tidak ada asas dalam urusan agama. Kita baru ni Jakir menghoskan sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan. Beragam ramai-ramai syirik, selawat ramai syirik, baju Melayu ramai syirik. Syirik tuan-tuan, syirik ni dosa besar. Na'udzubillah min dzalik, mempersekutukan Allah. Kita sambut itu kerana cinta kita pada Nabi. Itu kerana kemampuan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan Nabi. Pak Wahabi kata Nabi tak sama dengan Nabi. Kalau tuan-tuan, kalau Pak Ustaz Pak Wahabi ada sini, bangun tunjuk muka. Kita tak jawab. Kita bincang. Jangan beri saya. Jangan takiyah tuan-tuan. Wahabi takiyah, Syiah takiyah, dua-dua sama-sama takiyah. Tak ngaku kecuali yang betul-betul hak kau. Tapi kalau tuan-tuan ayatullah, kalau tuan-tuan hujjatullah, kajian Syiah hampir hadapan. Ataupun tuan-tuan salafi ke, ataupun apa, itibak sunnah ke, hampir hadapan kita bincang. Tengok ni tuan-tuan. Ni mesti kemukakan pandangan sana. Ustaz-ustaz Pak Wahabi ni mengajar di masjid, dia selalu ada ajar kita sama mandir Nabi syirik bid'ah sesat saudara. Wajarkah begitu? Kalau Pak Fiqah, kita pernah ada. Tak apalah Saudi kita tak nak sama mandir Nabi,
Itu fatwa dia, itu enakman dia, itu negeri dia, itu raja dia, itu sultan dia, itu rakyat dia. Dia api. Kita negeri kita dah sabut. Tak apa lagi pun kalau kita tengok pentas fiqh, ada khilaf ulama di situ. Kalau kita nak ambil khilaf, nah kita tahu sifat tak nak orang tak sama bahawa khilaf salah. Kita kerja sama dengan perkara yang kita sepakati dan kita bertoleransi dalam perkara yang kita khilaf dalam pakai. Tak ada masalah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Ini buku mazhab pelik tapi benar. Kalau Syiah tadi banyak benda-benda pelik. Wahabi pun ada juga benda-benda pelik tapi benar tuan-tuan. Semayang 26 boleh, semayang sampai tutup riuk, semayang sampai tutup kendi terapu, semayang sampai 2 anak. Tengok-tengok tuan-tuan cocok. Pada KDN kita menjadi haramkan buku ni kerana terdapat paparan pendapat yang pelik lagi tak benar. Pelik tapi tak benar. Saya bersama Hak pun terlibat dalam pengharaman buku ni. Kenapa kita haramkan? Ada benda-benda tuan-tuan yang mengucap-ngacirkan fahaman pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Ini buku yang dikarang oleh Ustaz Hashim Ghani daripada Madrasah Ittiba' Sunnah wal Filah yang mengaku dia mazhab Syafi'i, dia mengaku mazhab Salafi. Dia kata bermazhab haram dan sesat. Kata berbalas sesat dan haram bermazhab. Berapa bilion umat Islam yang pegang pada mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki dianggap sebagai haram dan sesat. Na'udzubillah. Mana ada mufti tak pegang pandangan mazhab? Mana ada syekh, mana ada guru, mana ada ustaz, mana ada murid tak pegang pada pandangan mazhab? Cuba beritahu. Ini pandangan anti mazhab. Kemudian nak ajak orang ikut Quran dan Sunnah dia, ikut Quran Sunnah dia, ikut Quran Sunnah. Kita nafikan hak orang nak ikut pandangan ulama, ikut pandangan mazhab. Ayat yang Nabi amrin dalam masa baru. Tapi dalam masa yang sama kita ajak orang ikut kita. Mana kita nafikan orang ikut mazhab, nak ajak orang ikut mazhab kita. Uyuh. Ini golongan bidah juga tuan-tuan. Ini tokoh ulama Islam kita, Datuk Haji Sijam daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dia menjelaskan antara ajaran menyertai Negeri Sembilan selain daripada Mufaridiyah, Qadianiyah, Naqsyabandiyah, Taslim, Ittiba'us Sunnah di Kuala Pinang yang dipimpin oleh Syekh Hashim Ghani. Ini Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan tidak mengiktiraf ajaran Ittiba'us Sunnah ataupun Atba'us Sunnah. Ini simptom faham Wahabi tuan-tuan. Sikit-sikit tanya mana Allah, where is Allah? Allah in the sky. Allah ke langit, Allah ke langit. Siapa tak jalan dalam langit, kafir. Na'udzubillah, mudah yang mengkafirkan orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha abdu ma'aura ja'ali." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang sebut kepada saudara Islamnya wahai kafir, maka kekafiran itu dilihat terkena kepada salah seorang daripada keduanya atau kembali kepada yang mengatakan demikian. Mudah ya. Yang kedua ya, sikit faham Wahabi ini tuan-tuan, sikit-sikit ni. Goyang. Kalau kita tengok 4 mazhab tuan-tuan, mazhab Syafi'i juga jadi tunjuk sunat sekali saja ketika la ilaha illallah. Ini dalam kitab Nawawi, Imam Nawawi sebut la ilaha illallah sebagai syahadat, isyarat tauhid. La ilaha illallah sekali saja duduk gini hingga salah. Kemudiannya dalam mazhab Maliki, naik atas la ilaha illallah pun dua. Pada mazhab Hanafi tak duduk gini ya daripada mula hingga akhir. Dan mazhab Hambali duduk gini ya pandangan terkuat. Tak hingga akhir. Mazhab kita tak sekali la ilaha illallah naik tak turun. Itu je. Bagi sekarang ni semuanya bising baru. Ini tak baru lagi tuan-tuan. Yang ni nyanyi song semata kaji, semarang ikut arah jam dia putar. Satu lagi ikut lawan jam. Nyanyi song semata kaji, mati lem. Satu lagi siap menulis tuan-tuan, siap menulis. Ya betul benda ni makruh. Kalau gerak banyak tu makruh. Masalah sekarang bila kita buat sekali gerak, puak-puak ni kata kita tak sunnah, tak ikut Nabi, tak betul. Yang ikut sunnah Nabi Tok guru kita, bapak dia tak ada dalam itu. Dulu tak ada. Zaman sekarang nama moden ni ada. Semayang pesen baru dia kata. Sekarang ni tak dengar tak ada. Tuan-tuan tengok dalam kitab mazhab Arba'ah. 2 mazhab letak tangan atas sedikit daripada pusat. Pangkal dada atas sedikit daripada pusat. Pangkal dada. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. 2 mazhab letak bawah pusat. Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Tuan-tuan boleh tengok. 2 letak bawah pusat. Apakah mereka ini tidak membicarakan hadis-hadis berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dada, atas dada, enda sadri, ana sadri. Betul ada lebih 40 hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sampai dada. Mana ada dada? Puncak dada kat leher ke, atas susu ke, ataupun pangkal dada. Atau dalam mazhab kita atas sedikit daripada pusat pangkal dada maknanya tulang yang timbul daripada bahagian anggota depan manusia. Tapi faham Allah kata kalau kita letak tangan atas ni tidak sunnah. Sebenarnya kalau tak tangan atas ni semayang. Kita kata semayang, letak gini pun tak apa. Harus
Semayang ni macam hati Cina ni apa? Mana mereka nak memiliki autoriti sunnah tu untuk diri mereka dan menafikan hak orang lain. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Ini semayang Yahudi. Yahudi semayang letak tangan tak ada. Tuan-tuan tengok, Yahudi semayang letak tangan tak ada. Jadi kalau kita semayang juga letak tangan tak ada macam tu, daripada Yahudi. Tuan-tuan tengok Fir'aun mampu. Fir'aun kan? Fir'aun mampu macam ni kan? Fir'aun ni jadi bangkai. Macam ni kan? Jadi kita nak semayang macam ni juga. Jadi kita ikut mazhab, tuan-tuan ikut mazhab. Dua mazhab ada pusat sedikit, pakai dada, dua mazhab, pusat. Ada masalah. Dan kita nak letak macam mana pun, tak ada masalah. Cumanya mereka nak mengeksklusifkan sunnah untuk mereka, menafikan sunnah untuk orang lain. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ini buku yang dikarang oleh Ustaz Rasudari. Beliau menuduh umat Islam ni banyak melakukan perbuatan bid'ah, antaranya baca Yasin Majma' bid'ah, sambutan Nisfi Sya'ban bid'ah, sah masuk neraka, wirid ramai-ramai lepas solat berjemaah cara jamaah fikir kuat, bid'ah sesat masuk neraka. Tengok ini yang diharapkan oleh Yakin tuan-tuan. Bahawa mengambil pendekatan hulu, mengambil pendekatan ekstremis dalam memahami agama. Ini tuan-tuan tengok, apakah metode pemikirannya? Relax tuan-tuan. Okey, Mingguan Malaysia bulan 10 2009. Apa yang dia tulis? Apabila golongan agama menyebabkan agama menjadi lemah. Golongan agama yang menyebabkan agama menjadi lemah. Kalau kritik secara membina, jangan kritik secara menghina. Yang kedua tuan-tuan, hak mewah. Golongan agama di sudut pemikiran, saya cuba menjelaskan tentang kelemahan golongan agama di sudut pemikiran. Ilmu dan sikap telah menjadi munculnya aliran-aliran yang menyangkali agama itu. Dia kata orang jadi sesat ni sebab ustaz-ustaz daripada agama yang menyebabkan orang jadi sesat. Tengok tulisan dia tuan-tuan, tulisan dia. Kalau ada anak murid dia, tampil bela. Nak laporkan pada orang yang berdiri, laporkan. Bawahnya tulisannya perkataan yang betul. Baik, tengok. Bahkan sebahagian masyarakat Islam hidup dalam kesyirikan dan khurafat yang tebal. Sebahagian umat Islam. Umat Islam berapa bilion sekarang? Umat Islam berapa bilion sekarang? 1.2 bilion. Sebahagian daripada umat Islam syirik dan khurafat yang tebal. Boleh kita katakan begitu. Itu secara umum. Lafaz umum difaham secara umum. Lafaz khusus difaham secara khusus. Dia tengok kaedah Al-Quran. Ada lafaz mutlak, lafaz muqayyad, ada lafaz majma', lafaz mufassal. Tengok. Sebahagian masyarakat Islam hidup dalam kesyirikan dan khurafat yang tebal. Lihat saja apa yang wujud di Rusia, Mesir dan Morocco. Mereka bukan sahaja ketinggalan zaman, mereka juga ketinggalan Islam yang tulis. Apa metode pemikirannya? Saya tak kata dia Wahabi, tapi apa jenis metode pemikirannya? Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Tengok dalam buku beliau sendiri. Saya baca. Beliau menyebut dalam muka surat 6, umat Islam yang menyambut Maulid Rasul sama dengan orang Kristian yang menyambut kelahiran Nabi Isa AS. Ini kias apa? Kias ma'al farik. Tak sama ilahnya. Kita sama Maulid Rasul, ingatan kita pada Nabi SAW. Ada orang dengan puasa, dengan sedekah, dengan zikir, dengan wirid, dengan doa, dengan syamah, dengan seminar, dengan forum, dengan diskusi. Terpulanglah. Kalau kita awal Kristian sambut kelahiran Nabi Isa AS, mendewa-dewakan Nabi Isa hingga Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Kita tak anggap Nabi SAW sebagai anak Tuhan. Apa nak disamakan? Subhanallah. Akhir sekali bila saya mencuti beliau sama saya 10 juta. Kemudian saya guna lawyer, jawab balik surat dia, saya saman dia 1 juta. Mudahnya tuan-tuan, saya tinggal mesej yang mudah. Kalau tuan-tuan Wahabi, tuan-tuan Syiah, Yahudi yang dikahal dia ni, kalau nak bincang secara akademik, kita bincang secara akademik. Kalau nak bertekak, secara bertekak, kita buat cara bertekak. Kalau nak bincang dengan mahkamah, ini dia tempatnya. Hakim panggil saya, hakim panggil dia, tanya apa yang berlaku ni semua sini bulan Ramadan tahun lepas. Saya kata saya tak ada masalah, tapi dia tuduh saya sesat, saya membahayakan ancaman keselamatan negara, saya menyeleweng dan sebagainya, sedangkan saya penjawab awak. Hakim tanya dia, betul ke doktor, gini. Oh, saya tak rasa hati kat mana saya cakap dia. Saya main tak rasa gitu. Tuan-tuan fikir saya ni penjawab awak, saya ni pegawai kaki masa takut. Kalau kita ustaz yang mempertahankan agama, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah takut dengan surat-surat saman begini, tak payah jadi pejuang. Minta maaf tuan-tuan. Ini takbir ke mana? Okey, Syiah ada ejen ya. Bagaimana saudara saya sebut tadi, ada ayatullah, ada hujjatullah, ada buku free, majalah free, tempat mengajar free, lokasinya.
Wahabi pun ada agenda. Ada lulusan Universiti Tajaan Wahabi. Kalau Syiah ada lulusan Universiti Tajaan Syiah. Kalau Syiah ada yayasan-yayasan tertentu yang dibentuk untuk memodus operandikan aktiviti Syiah. Begitu juga Wahabi. Syiah kedutaan main peranan, Wahabi kedutaan main peranan. Dan ada yayasan NGO dalam negeri, Pertubuhan Bukan Kerajaan, yang mengaktifkan peranan ini. Hantar memorandum, tak setuju dengan kita. Dalam negeri pun ada. Tak setuju dengan saya, hantar surat pada Ketua Pengajian. Tak setuju dengan saya, hantar surat pada negeri. Apa saya sebut tadi? Saya rasa takut. Saya cakap benar. Ustaz Aizam sendiri, kalau dia bercakap tentang Syiah, dia diserang oleh Syiah, adakah dia rasa takut, rasa gentar? Tidak. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, ahli akademik, ada pensyarah-pensyarah mesti berfaham Wahabi, ada ahli pensyarah yang berfaham Syiah, ada. Ambil sikap berhati-hati di jalan raya. Bukan kita nak menuduh orang terlalu laju sangat, kita cakap nak menuduh orang tu Syiah, dia rasa kecil hati, dia rasa Wahabi rasa kecil hati, bukan gitu. Kita ambil tengok perkataan dia, perbuatan dia, pegangan dia, amalan dia, dan kita buat analisa. Begitu juga pada pendakwah yang dibayar gaji oleh kedutaan Arab Saudi dan pendakwah yang dibayar gaji oleh kedutaan Iran. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini buku yang dalamnya itu dibincangkan tentang elemen Wahabi dan dijadikan elemen ini diekspor ke seluruh dunia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, jaringan Wahabi seluruh dunia ini ada sebahagiannya daripada Al-Qaeda, sebahagiannya daripada Taliban, sebahagiannya daripada Syabab Somali, sebahagiannya daripada Jemaah Islamiyah. Saya tuan-tuan merupakan salah seorang panel pemulihan dan pelayanan tahanan ISA dan juga penjara-penjara seluruh Malaysia. Saya masuk keluar ISA cakap lebih daripada 10-15 kali ya. Minta maaf saya cakap. Saya setuju dengan ISA satu sudut, tak setuju dengan ISA satu sudut yang lain. Saya setuju dengan ISA, sebab ISA kita selesa nak banding dengan Thailand, Filipina ataupun Singapura. Minta maaf cakap, ni bukan politik tuan-tuan. ISA kita selesa. Makan nasi cukup, kuih, airnya, suraunya, ekonnya, selesa. Selanjutnya hak asasi manusia masuk tiap-tiap minggu. Saya 4 kali berlalu masuk ISA, bincang dengan mereka dari sudut ideologi. Ada Jamaah Islamiyah, mereka bincang dengan saya, mereka mengaku kena agama ikut cara Wahabi. Umat Islam bina syirik sesat, kotor, boleh bom, boleh bunuh, ala darah, dan kita bina negara Islam yang baru. Prinsip mereka destruktif apa yang ada, dan kita bina negara baru berasaskan kepada apa yang kita nak. Mereka mengaku dengan saya. Kalaulah fakta saya tak betul, minta ada bahagian SB ataupun bahagian polis berikan fatwa yang bercanggah dengan apa yang saya sebut. Maka saya kena hati budi mereka, pemikiran mereka, tindak tanduk mereka. Mereka mengaku dengan saya, tanam bom tempat tu, tanam bom tempat ni, nak bom situ, bom sini. Atas alasan Malaysia negara kafir, atas alasan Malaysia guna undang-undang penjajah, jajah kafir, tunduk pada kafir adalah kafir, maka ala darah boleh bunuh. Na'udzubillah min dzalik. KLM, itu juga tuan-tuan, daripada ideologi ni, ideologi ekstrim. Kalau kita sudah berjemaah saja, kita tengok kemampuan kita tengok pandangan ulama, ada pandangan majoriti, pandangan majoriti ada di jemaah. Ada sumber-sumber perundangan yang lain. Laskar Jenggawi, sifat sahabat, Jamaah Ansar Tauhid daripada India, dan sebahagian daripada Muhammadiyah, sama ada Muhammadiyah Indonesia atau Muhammadiyah Singapura, dan juga Abu Sayyaf, tuan-tuan. Terlibat juga dalam penyebaran ideologi ekstremisme agama dan radikalisme agama. Saya banyak buat pemulihan dengan anggota DI. Anggota DI ini Darul Islam. Ini satu komuniti Melayu kita di negeri Sabah yang melihat perlunya tubuh negara Islam yang menyatukan antara Indonesia, juga Filipina dan Sabah dalam negara Islam. Darul Islam. Mereka berjuang pergi di selatan Filipina. Mereka pergi perang. Tangkap orang Kristian, orang kampung tangkap. Perang, tembak, bakar, bunuh. Ini saya lihat keadaan. Alamak, 5 minit. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini pembunuhan Syekh Nizar Al-Halabi 1995 berlaku. Syekh Nizar ini salah seorang, saya ringkaskan, salah seorang tokoh ulama yang dikatakan menjawat jawatan mufti besar di Lebanon, di Beirut, tapi dia banyak mengkritik faham Wahabi secara terbuka. Sana ada Tayyar Salafi yang ada kekuatan persenjataan di selatan Lebanon. Tembak sana, bom sini, perang sana, sini. Selalu bergaduh dengan Hizbullah. Wahabi satu sudut, Syiah satu sudut. Mereka bergaduh, mereka perang, tembak bom sama sendiri. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Lebanon tak kuat.
Dan bila mana Syekh Nizar ini satu hari keluar nak pergi ambil anak tadika sampai kat Tashilak dengan Bandar Baru, dia ditembak bertubi-tubi oleh beberapa orang yang menaiki motor. Lepas tu dia meninggal dunia. Kemudiannya pihak kerajaan merupakan satu siasatan diraja. Bila siasat-siasat, 5 orang ni ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah. 2 daripadanya mengaku bersalah menembak membunuh Syekh Nizar kerana beliau menganggap Syekh Nizar tak layak jadi mufti kerana Syekh Nizar ni buat maulid, baca yasin berjemaah, zikir berjemaah, berwirid, itu semua bid'ah sesat, masuk neraka. Belum daripada Syekh Nizar menyesatkan kita dengan kedudukannya sebagai mufti, maka kami dulu menghapuskannya dari muka-muka. Akhir sekali 2 ini dihukum mati mandatory dan 3 lagi dipenjara seumur hidup. Ini Syabab Somalia laksanakan hukuman hudud di Somalia. Hudud hukum Allah, tak ada satu boleh nafikan. Ada setengah kata hudud ni tak boleh laksanakan kerana tidak kondusif. Ngaruh kan? Dia pandang yang tak betul. Nak kondusif macam mana lagi? Nak laksanakan hudud, nak kondusif macam mana lagi? Kenapa tak nak pegang dengan hadis-hadis yang sahih yang mutawatir sampai kepada kita? Hudud tu hukum Allah, terima sajalah, tak intilah lah. Ada pentingkan yang apa lagi? Tak boleh laksanakan 100%, laksana 70, tak boleh 70, laksana 50, tak boleh 50, laksana 30, tak boleh 30, laksana 10%. Sebagai proses, langkah pertama. Tapi ni dah, ni lagi teruk, laksanakan hudud tengok tu. Ni lelaki ni, dia mengaku zina dengan bini orang, dia suami orang, dia dikenakan hukuman hudud oleh Syabab Somali. Akhir sekali kambuh dalam tanah, lepas tu ambil batu besar-besar, balik macam kepala mati. Sedangkan dalam hadis yang sahih dimuatkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in mengatakan, Inna Allah subhanahu wa ta'ala kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinul zabha. Jelas pada kita Allah letakkan ihsan itu dalam semua sudut. Kalau kamu bunuh orang, bunuh yang dengan baik. Nak perang, nak hudud, nak kisah, nak bunuh dengan baik. Kalau nak sulih binatang, sulih dengan baik. Ini tak ada ihsan. Belasah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Mufti Chechnya di bawah. Tuan-tuan boleh baca dalam buku saya itu bagaimana Mufti ini seorang mazhab Syafi'i dan bermazhab Sufi, dia dibenci oleh tayar Salafi di Chechnya, akhir sekali dibom. Tuan-tuan, ini Abdullah Lal, masa ekstremisme yang ditunjukkan oleh Taliban. Saya tak kata Taliban semuanya Wahabi, tidak. Sebahagian daripada Taliban itu adalah berfahaman Wahabi yang ekstrim. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini motor jihad Jemaah Islamiyah. Setelah saya membuat pemulihan dan penilaian pada tahanan ISA yang berorientasikan pada pemikiran Salafi Wahabi, mereka mengaku kepada saya, mereka baca buku ni lah, mengaji dengan Abu Bakar Bashir, Allah SWT. Mereka mengertikan salah jihad. Bagi mereka jihad tu ialah fi sabilillah, dengan senjata saja. Bukan jihad dengan pendidikan, dengan ilmu, dengan kemahiran, dengan produktiviti, tidak. Jihad hanya dengan senjata saja. Betul Syekh Abdul Azam menulis tentang jihad, tapi dalam posisi yang macam mana? Dan kita memahami jihad dalam penggunaan senjata ni dalam posisi yang macam mana? Allah Akbar. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, ini Jamaah Islamiyah, itu Nadia Muhammad, lahir di Kepulauan Johor, Malaysia, 11 Ogos 1988, meninggal dunia di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, 17 September 2009. Merupakan orang yang bertanggungjawab melakukan serangan teroris di Indonesia. Bertanggungjawab juga dalam pengumuman Bali 2002, JW Merit 2003, Duta Australia 2004, JW Merit dari Carlton pada 2009. Lepas pengumuman 2 minggu, saya pergi ke sana buat penilaian. Apakah yang menyebabkan umat Islam bertindak sedemikian rupa? Tahu-tahu ada lagi pemikirannya GI. Dan GI sebahagian besarnya adalah Wahabi jihad. Ini daripada ini dibicarakan. Ini tuan-tuan, saya pernah bertemu dengan 2 orang ini. Saya pernah bertemu dan bertemu juga, bercakap dari hati ke hati dengan 2 orang ini di penjara Indonesia. Dia dikatakan sebagai orang yang mempunyai pertalian dengan beberapa siri pengeboman yang berlaku di Indonesia, dan dia masih kuat berpegang dengan JI. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, ini Ridwan Isamuddin ataupun Hambali, masih lagi ditahan di Teluk Guantanamo, Cuba, dan isterinya masih berada di Kelang, seorang Cina orang. Dia memahami agama dengan erti kata yang radikal. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, saya katakan pengikut-pengikut jahil berorientasikan pada faham Wahabi, inilah modul yang mereka pelajari dalam membina negara Islam berdasarkan kepada kehendak mereka. Okay. Umat Islam dianggap sebagai sesat kafir. Okay, tengok, awas, ramai orang Islam sudah tersesat sehingga beribadat pada selain daripada Allah. Mereka berdoa pada kubur, mentang ditahu, mengambil hukum dari manusia, arbab. Dalam masa yang sama, mereka juga beribadat pada Allah. Ini jelas syirik. Mereka menganggap umat Islam semua syirik, semua sesat.
atau halal daerah boleh bunuh. Tengok tuan-tuan, mereka melabelkan kem tahanan Taipei dan SB juga KDN sebagai musuh Allah. Ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang tak mampu untuk berjihad? Jawapannya, Allah yang letak kepada atas jihad hanya diri sendiri. Allah lebih tahu keadaan hati dan jasa hamba. Allah tahu orang yang mampu berjihad atau sengaja buat tak mampu berjihad. Kasihan ada orang menjualkan dinnya, menjualkan agamanya demi untuk mendapat sedikit kesenangan yang dijanjikan oleh musuhnya sendiri. Kem tahanan Taipei, SB Special Branch dan KDN Menteri Dalam Negeri. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, tengok bawah sekali, demokrasi syirik. Bagi dia demokrasi syirik. Ikut demokrasi ini syirik, sesat, kafir dan tidak buat bid'ah masuk neraka. Jadi cara macam mana untuk kita nak rukai? Jihad, hapuskan perkara yang ada, bina model Islam.